Hai semua, saya adalah Biki Guya. Saya telah join group room rental bersama dengan Puan KLS, Kak Long Sheila, kemudian dengan Datuk Ahyat. Daripada sini saya mula-mula kenal macam mana saya tengok podcast Datuk Ahyat berkenaan dengan hartanah. Kemudian bagi satu inspirasi kepada orang lain, daripada kita bekerja sepanjang hayat kita ada peluang yang lain. Peluang yang lain dari segi pembinaan ekonomi kita. Boleh buat recurring income, boleh buat pendapatan tambahan dari segi sudut room rental dan juga hartanah. Jadi saya rasa amat bersyukur dengan pengetahuan ini dan saya beri banyak-banyak terima kasih kepada Kak KLS dan juga Datuk Ahyat. Semoga usaha ini akan terus berkembang bagi membantu rakyat dan juga siapa-siapa saja yang minat sama sekali dalam bidang room rental dan juga hartanah.